Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video kali ini, saya nak tunjukkan anda macam mana kita nak buat implicit differentiation. So, implicit differentiation ni adalah apabila kita differentiate expression ataupun function yang mana X dengan Y ni macam duduk bersama-sama dan susah untuk dipisahkan. Okay, kalau kita tengok soalan ni kan, kita biasa jumpa expression ataupun function Y equal to something yang dalam bentuk X. Contohnya kita ada Y sama dengan X kuasa 2. Kita nampak dekat sini, Y ni duduk diam-diam dekat sebelah kiri, X dekat sebelah kanan. Tapi kadang-kadang wujud function, contoh macam function yang saya tunjukkan ni, okay, X dengan Y duduk bersama-sama dan kalau kita cuba nak asingkan mereka pun supaya Y duduk kat sebelah kiri dan X duduk sebelah kanan pun macam tak boleh. Okay, saya tunjuk contoh. Kalau soalan ni kan kita cuba nak rearrange dia supaya Y duduk sebelah kiri, first, saya boleh factorize ni. So, saya akan ada X tambah Y macam ni equals to 3. Okey, bila saya asingkan Y kat sini, kat sebelah kanan saya akan dapat 3 per X tambah Y. So, nampak tak dekat sini Y ni masih ada. Okey, walaupun ada Y kat sini, Y sini masih ada. So, susah untuk dipisahkan Y ni. Okey, jadi kita just biarkan expression tu macam tu dan kita differentiate je macam biasa. Cuma, macam mana kita nak differentiate implicit ni? Okey, so saya ajar. Bila kita differentiate Y, sebenarnya kan cara kita differentiate dia sama je macam X. Okey, so saya tunjuk contoh yang ringkas-ringkas dulu. Lepas tu kita move on kepada soalan yang satu susah-susah ni. Okey, saya tunjuk dua contoh. Kalau kita ada X square kat sini, lepas tu kita ada Y square. Sekarang dua-dua ni kita nak differentiate terhadap X. So, saya ada D over DX untuk X square. Satu lagi D over DX untuk Y square. Okay? So, bila kita differentiate X square, kita akan dapat 2X. Bila kita differentiate Y square terhadap terhadap X, kita akan dapat 2Y juga. Sama je. Tetapi, ditemani oleh Y prime. Maknanya, setiap kali kita differentiate Y, kita akan differentiate dia macam kita differentiate X, tetapi akan ada partner yang tiba-tiba muncul iaitu Y prime. Okey, sama ada Y prime ataupun kita boleh juga tulis sebagai dy dx, bergantung kepada soalan. Macam ni contohnya. So, as you can see, kita ada 2Y sama macam 2X. Tapi 2X ni habis kat sini je. Y tiba-tiba ada benda baru kat situ. Okey, lepas tu, kalau kita jumpa X dengan Y ni duduk bersama-sama dalam bentuk pecahan ke darab ke, kita masih kena gunakan sama ada product rule atau quotient rule bergantung kepada soalan tersebut. So with that, apa kata kita masuk soalan pertama dulu. So tengok kat sini Kita dekat sini kan sebenarnya ada XY tambah Y square sama dengan 3 ni. Dekat sini kita ada product rule sebenarnya. Kita ada U kat sini dengan V dekat sini. Okay, sebab X darab Y. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita treat dia macam persamaan biasa yang ada U dengan V. Okay, so U adalah X, maka U prime adalah 1. Manakala V adalah Y. So, V prime adalah, Y, differentiate Y dapat 1. Dalam masa yang sama, setiap kali differentiate Y, kita dapat Y prime. So, maknanya V prime ni adalah Y prime lah. Okay, so bila kita ganti masuk ke dalam function ni, kita akan ada UV prime plus VU prime kan. Okay, so UV prime adalah XY prime. Manakala VU prime pula adalah Y darab 1. Lepas tu, differentiate Y square pula ni. So, untuk kita differentiate Y square, macam saya dah ajar tadi, kita differentiate sebiji macam cara kita differentiate X. So, dia akan dapat 2Y. Tetapi, dia akan ditemani oleh Y prime. Okay? Sama dengan differentiate 3. 3 adalah nombor biasa tanpa sebarang X, maka dia akan jadi kosong. Okey, so kat sini sebenarnya tak selesai lagi. Biasanya soalan-soalan macam ni, dia akan minta kita find Y prime. Okay, ada perkataan find Y prime ke, determine Y prime ke. Maknanya, kita mesti make sure Y prime ataupun dy dx itu duduk di sebelah kiri. Therefore, kat sini kita nampak ada dua expression yang ada Y prime. Ni dengan ni. So, apa kita boleh buat? Kita factorize. So, kita factorize Y prime. So, kita akan dapat X tambah 2Y. So, kita bawa siap-siap Y yang ini ke sebelah sana. Maka, kita akan dapat negatif Y. Maka, jawapan akhir kita adalah Y prime sama dengan negatif Y over
X tambah 2Y. Okey? Boleh semua?